kita telah pun memulakan program PDIWRBNM dengan forum yang bertajuk Media Sosial Manfaat atau Mudarat pada pagi semalam. Walaupun kesemua ahli panel menyatakan bahawa media sosial lebih membawa manfaat, namun mereka membangkitkan bahawa top 10 isu di seluruh dunia mengenai media sosial ialah misinformation. Walaupun hanya 20% yang menyebarkan berita palsu dan berunsur fitnah, tetapi ia akan memberikan impak negatif kepada kesemua 80% pengguna media sosial yang lain. Lebih membimbangkan lagi, ledakan kepesatan teknologi komunikasi telah pun digunakan dengan berleluasa sebagai ruang penyebaran fitnah, dan pada sisi yang lain, penyebaran fitnah dan kabar angin secara meluas bukan sahaja menimbulkan kekeliruan, marah dan kebencian dalam kalangan rakyat, malah mampu menjejaskan kredibiliti mangsa yang difitnah. Oleh demikian, saya menyarankan agar para isteri sekalian menggunakan kebijaksanaan dan kematangan apabila berhadapan dengan maklumat yang terdapat di dalam media sosial. Selidik dahulu maklumat yang diterima mengenai kesahihannya, kemudian membantu memperbetulkan maklumat-maklumat yang salah dan tidak tepat ataupun palsu. Sudah tentu selain dari suami kita, puan-puan juga boleh menjadi orang tengah dan perantara berkesan di antara rakyat dan kerajaan dalam menyampaikan maklumat serta dasar-dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat. Hakikatnya, media sosial harus berperanan membawa kebaikan dan bukannya dijadikan alat memfitnah serta mengelirukan pemikiran yang ramai, terutama sekali kepada generasi muda.